Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Syed Hamzah bin Syed Ahmad Israq daripada Sekolah Kebangsaan Jalan 4, Bandar Baru Bangi, Selangor, ingin menceritakan tentang sebuah novel yang bertajuk Puaka Kubu Jepun. Buku ini ditulis oleh Amir Hamzah Aziz. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2023 daripada Ana Muslim Sendirian Berhad. Karya ini mengisahkan perjalanan seorang remaja yang bernama Hakim bersama dua orang sahabat karibnya yang pulang ke kampung halaman. Walaupun kepulangan mereka membawa semangat ingin mengenang masa lalu, ayah Hakim menzahirkan kebimbangan dengan melarang pelibatan anaknya dalam sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan masalah. Dalam satu eksplorasi mereka, ketika tiga sahabat ni menemui sebuah kubu lama yang dikenal pasti oleh penduduk kampung sebagai kubu peninggalan tentera Jepun. Kehadiran mereka di kawasan itu mendapat reaksi keras daripada seorang penduduk tua, Pakcik Kamal, yang menjerit sekuat hati sebagai tanda amaran. Secara kebetulan, kampung tersebut pada masa itu sedang berhadapan dengan gelombang kes kecurian motosikal yang melibatkan ramai penduduk termasuk Datuk Hakim. Fenomena ini membangkitkan semangat Hakim dan sahabat-sahabatnya untuk menyiasat punca sebenar kejadian. Namun begitu, ketegangan meningkat apabila dalam satu insiden di kedai makan, Pakcik Kamal bertindak menumbuk Hakim kerana mengesyaki beliau terlibat dalam kecurian tersebut. Kejadian itu mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk yang akhirnya mengambil keputusan untuk bersepakat memburu pencuri sebenar. Hasil daripada penyiasatan yang dilakukan secara kolektif, penduduk kampung akhirnya berjaya mendedahkan identiti pencuri sebenar. Pencuri itu tidak lain tidak bukan adalah Pakcik Kamal sendiri. Individu yang sebelum ini begitu lantang menuduh dan menimbulkan kekecohan dalam kampung. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada buku ini ialah kita mestilah bersikap jujur dan tidak mencuri. Sekian, terima kasih.